Yakni kapiang itu antara neraka Jahannam dan antara air yang hangat ini. Yakni dia azab mereka dengan api neraka Jahannam. Apabila minta tolong, maka dibawa kepada dia hamim. Yakni air yang sangat hangat diberi minum dan dituang di atas kepala mereka itu. Apabila minta tolong, maka dibawa mereka itu ke neraka dan diazab dengan dia. Itu dia. Allah sebut dalam ayat tu, yatufuna bainaha wa baina hamim. Yatufun makna dia tawaf lah. Tawaf ni maksud dia apa? Dia ulang alik. Yatufuna, ulang alik. Ulang alik apa dia? Kena dera dengan azab ni, sakit, dahaga. Bila dahaga minta air. Bila minta air dia bagi hamim. Hamim ni apa dia? Air yang cukup panas. Tuang. Sebelum tuang dalam mulut, muka luruh habis isi daging semua. Luruh isi daging tu semua ambil lepak balik dalam azab. Kena azab teruk, minta air, bawa keluar, bawa main hamim ni. Tak ada nak minum. Wap dia saja kena muka, luruh isi. Tonton buka balik dalam surah Al-Hajj ayat 19-22. Allah kata apa? Ayat 19 sampai ayat 22. Allah kata, "Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq." Ayat tu. Ayat ni tuan-tuan, bila kita baca, dia kena baca lagu tu. Ayat ni dia cerita macam mana azab Tuhan duk bagi tu. Kita pergi baca, "Walladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar." Tak ada apa. Dia kena baca mengikut Allah nak bagi tahu apa. Falladzina kafaru, maka orang-orang yang bantah Tuhan. Qutti'at lahum thiyabun min nar. Dipotong bagi mereka ini baju daripada api neraka. Orang masuk neraka ni baju tu buat daripada api. Kita baju buat pada kain. Ahli neraka baju ni buat daripada api. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Allah kata apa? Dijuruh di atas ubun-ubun kepala mereka itu dengan hamim. Tembaga cayang ni, juruh atas kepala. Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Juruh aja, luruh habis daripada badan mereka ni, segala perut dan kulit mereka itu. Juruh ni dia tembus masuk, dia luruh perut, kulit semua luruh habis. Lahum maqami'u min hadid. Dalam duk kena juruh isi daging duk luruh tu, malaikat bagi maqami', bagi dengan cemeti yang buat daripada besi, balun atas belakang dia pula. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin. Tuhan kata, tiap-tiap kali dia cuba nak lari keluar daripada azab tu kerana tak tahan dengan ghammin, dengan azab tu, u'idu fiha. Allah kata malaikat akan pergi cekak dia, ambil lempak masuk balik dalam neraka. Wa dhuqu 'adzabal hariq. Malaikat kata kat dia, nah hang rasa ambil azab yang panas membakar ni. Surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22. Tuan-tuan, sampai takat tu tuan-tuan kita dengar. Tuan-tuan nak buat main-main lagi ke dengan agama ni? Oh. Allah Subhanahu wa taala ni sampai macam tu dia habang kat kita. Nak main-main lagi ke dengan agama ni? Ha? Ada lagi ke orang Islam hak nak lawan hukum hudud misalnya? Ada lagi ke? Dah tahu dah hukum tu Allah buat turun, nak lawan lagi? Ada lagi ke orang Islam yang nak memperlekeh-lekehkan agama dia sendiri? Sayyidina Umar Al-Khattab dia kata apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Dia kata, kita orang Islam ini adalah satu kaum yang Allah bagi kemuliaan kepada kita ni kerana Islam. Kita mulia kerana Islam, bukan kerana ada duit, bukan kerana kita segak, bukan kerana apa-apa. Kita mulia ni kerana Islam. Kalau Islam kita tak jaga, macam mana Allah nak muliakan kita? Ada macam tu. Jadi dia kata demikianlah adanya sekali dia azab manusia itu di neraka, dan sekali diberi minum air hangat sehingga bercerai segala sendi-sendi badan dia. Kemudian dijadikan lainnya yang baru
kemudian dilontar semula ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka dengan apa nikmat Tuhan yang kamu nak dustakan. Nah, wallahu a'lam. Kita berhenti tentu. Lepas ni dia sambung waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini baru dia cerita lain pula. Cerita untuk orang-orang yang beriman, Allah bagi dekat dia 2 syurga. Yang tadi tu kita baca sampai 9:40. Itu cerita orang yang bantah. Orang yang bantah. Allah Subhanahu wa taala janji Allah nak bagi azab yang sebegitu rupa, azab yang kita baca tu. Bagi orang yang beriman pula, Allah Subhanahu wa taala akan bagi nikmat kepada dia. Lepas ni nak tengok orang-orang yang beriman apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi ke dia. Jadi tuan-tuan minta maaf panjang. Pasal apa? Pasal saya tak boleh berhenti tengah jalan. Dia karan duk mai elok. Kalau berhenti esok bulan depan dia nak panggil pula karan tu mai payah. Kan jadi kita perhabis ni cerita orang yang bantah ni dia habis dekat tu. Sampai dekat tu. Orang bantah ni cerita dia habis sampai dekat tu. Lepas ni dia sambung orang beriman pula. Syurga yang Allah nak bagi kat dia ni esok macam mana. Jadi tuan-tuan jangan ingat kata Allah Tuhan kita ni dia cengeng jangan kita dah. Dia cengeng kepada orang yang bantah. Orang yang taat ini benda Tuhan nak bagi. InsyaAllah bulan depan kita tengok apakah janji Tuhan yang Tuhan nak bagi kepada orang-orang yang taat kepada dia, insyaAllah. Kemudian habis tu dia ada 2 muka setengah, kita akan masuk surah Al-Waqi'ah. Ini surah ni tuan-tuan kena dengar. Surah Al-Waqi'ah ni dia cerita pasal hari kiamat aja. Yang kata hari kiamat tu macam mana keadaan dia, dahsyat hari kiamat tu macam mana. Manusia di hari kiamat tu Tuhan pecah berapa? Tadi kita kata ada 2. Kita tadi mahsyar ada 2, beriman dengan orang yang bantah ada 2. Dua-dua ada tanda pengenalan dia. Dalam surah Al-Waqi'ah esok ni dia akan cerita ada 3. Satu hak super special. Bukan barang super special tak jadi naik harga. Orang yang super special. Siapa depa ni? Depa ni duduk kategori lain. Super special. Kemudian golongan yang ashabul yamin, kemudian golongan ashabul shimal. Dia ada 3. Kita akan tengok macam mana keadaan 3 golongan ini. Kemudian surah Al-Waqi'ah juga dia akan cerita tentang syurga tu macam mana, neraka tu macam mana. Dia akan detailkan cerita tentang 2 benda ni. Tuan-tuan, sahabat Nabi bila bercakap tentang neraka ada yang pengsan. Nabi duk terang macam kita duk terang tadi. Neraka ni lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha. Tapi cara Nabi terang tu, Abu Zar selalu pengsan. Abu Zar Al-Ghifari dia selalu pengsan. Dia dengar Nabi duk terang tu dia jadi makin kecut, dia takut, dia black out. Abu Zar Al-Ghifari selalu dia macam tu. Pasal apa? Iman dia cukup dahsyat. Abu Bakar As-Siddiq rajulun buka, laki-laki yang kuat menangis. Bila Nabi start aja cerita pasal neraka dia teriak dah. Dia tak boleh dengar dah. Pi lagi dia lagi teriak sampai dengar suara teriak dia aja. Sahabat depa duduk kategori tu. Kita hari ni kalau boleh dengar yang tu, boleh teringat nak bangkit pukul 4 lagi sembahyang tahajud pun dah cukup baik, tuan-tuan. Dah cukup baik. Kita dah sebulan dah, ingat-ingat balik sebulan dah aku tak buat tahajud ni. Malam ni dengar yang ni, kekuatan tu ada sikit. Bangkit pukul 4 lagi, ayat sembahyang, Allahu Akbar seorang-seorang, baca ni minta bagi turun air mata. Minta bagi turun air mata, minta ya Allah, aku sedar diri aku siapa, aku tahu dosa aku banyak mana, ya Allah ampunkan aku. Aku tak minta lain dah malam ni, nak minta ampun saja ya Allah. 2 rakaat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tidur balik, pergi tidur. Lagi subuh bangkit pula. Cukup bagi level iman kita ni, kalau boleh teratur, cukup. Tazah mimpi lebih-lebih sangat, kita tak lepi. Teratur aja. Allah boleh bagi teratur aja. Alhamdulillah. Bangkit sujud syukur kepada Allah. Syukur alhamdulillah. Allah gerak kita untuk bangkit malam ni. Tuan-tuan, jangan jadi macam yang Nabi kata apa?
Nabi kata di hari akhirat esok, orang-orang yang mukthirin, orang-orang yang kaya raya berkelebihan macam-macam di atas dunia ni, mukillun yaumal qiyamah. Depa di hari akhirat esok jadi orang yang sikit amal, sikit pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak mau jadi macam tu. Nah, wallahu a'lam. Kita tangguh dengan